Johar tersenyum. Dia bersyukur ada kawan baik macam Sa'ari dengan Ishak. Bila-bila masa sudi tolong. Esok paginya lepas subuh, bila hari dah cerah sikit, diorang bertiga pun start meronda cari durian. Kali ni rezeki lebih sikit. Dapat kutip 2 bakul besar durian. Nasib baik tak ada benda pelik jadi. Buah manggis pun banyak yang gugur. Sempatlah diorang kaut sekali. Bila Apen sampai bawa bakul, diorang angkut semua durian dengan manggis sekali. Terus hantar pasar borong. Dia dah janji petang nanti nak datang lagi. Aku dah pesan mak aku suruh masak untuk tengah hari dengan petang. Mak aku cakap dia datang masak dekat sini terus. Dia datang dengan Nur Mala sekali. Mala? Sa'ari pandang Johar. Johar mengangguk sambil tersenyum. Nur Mala tu sepupu Johar, anak Mak Lang dia. Bila Mala sampai sini? Malam tadi dia sampai. Kenapa? Kau rindu dia ke? Johar gelak je. Dia bukannya tak tahu Sa'ari dengan Nur Mala tu selalu bermesej. Dah start lah kenal hati budi masing-masing. Aku ni jugalah nampaknya tak ada awet nak singgah-singgah. Ishak mencebik. Terasa jugalah hati dia. Dah nak masuk 30 tahun. Bercinta pun tak pernah. Weh, jodoh tu Allah tentukan. Kau ingat bercinta terus kahwin ke? Entah-entah jaga jodoh orang je. Sa'ari pun tak berani jamin Nur Mala tu jodoh dia. Baru nak kenal pun. Johar pun sama. Hati dia pun tengah huru-hara. Kejap fikir Habibi, kejap fikir Afiah. Tak lama lepas tu Mak Isah sampai dengan Nur Mala, bawa satu tong putih penuh dengan barang basah nak masak tengah hari tu. Nur Mala malu-malu kucing pula bila Sa'ari start mengusik dia. Sa'ari pula tersengih panjang je. Kalau asyik bercinta je diorang ni, kebulu lah kurang, sindir Mak Isah. Naik menyampah dia tengok diorang berdua tu. Kalau dah suka pun tak payah tunjuk sangat. Cakap bukan main, konon nak tolong masak lah. Last Mak Isah juga yang siapkan semuanya. Johar dekat tepi dah tergelak je. Padahal muka mak kalau masak dekat rumah kan senang, nak juga bawa ke dangau ni. Mak Isah giling kepala je. Orang tengah mabuk bercinta, semua nampak indah je. Tak nampak benda lain dah. Afiah jenguk Johar dekat dangau. Tak sangka pula ada Mak Isah dengan Nur Mala. Dah lama juga Afiah tak jumpa Nur Mala tu. Kira rezeki lah dapat jumpa hari ni. Mak kamu sihat ke Afiah? Sihat sikit je Mak Isah. Mak kamu tu kalau boleh bawa berubat, bawa lah. Jangan biar macam tu je. Penyakit kalau ada sangkut syaitan ni susah sikit. Afiah pandang Mak Isah. Sebelum kita mulakan cerita malam ni, saya nak share sikit. Saya ada pilih 5 buah novel seram yang saya kongsikan dalam video ni. Setiap satu ada vibe yang berbeza. Ada yang jenis gangguan perlahan, ada yang terus bagi tekanan daripada awal. Korang boleh dapatkan novel-novel ni di link pembelian saya letakkan dekat bawah video tu. Korang terus ke Shopee je.